bot A ya, yang kecil ini bot A. Dan di depan kita tu bot besar tu bot B. Bot B ialah bot tunda. Dia jaring di belakang bot. Fendi. Kemudian di belakang bot tu, di atas lantai belakang bot tu ada dua pemberat yang sangat besar dekat dengan tayar belakang tu. Pemberat itu akan membawa jaring sampai ke dasar laut. Dan dengan dua tali panjang, bot akan tarik dan pukat itu akan terbuka. Nanti akan ambil semua kerang ikan, udang, ketam, sotong yang ada yang dapat dimakan. So kita dah lihat bot yang kecil, bot A, dan bot yang sederhana, bot B. A itu maksudnya dia dekat dengan pantai, kawasan tangkapan dia. B lebih jauh lagi. So ini adalah zon di mana dia boleh. Okay, di sebelah kanan kita ialah pokok kayu bakau. Dia boleh hidup terendam dalam air. Maksudnya sekarang ni air basah ya. Dan air masuk ke dalam kawasan tanah di sana daratan dan dia tenggelam. Tapi dia boleh hidup. Hidup bakau. Dan di sebelah kanan kita burung yang berwarna putih tu ada dua jenis ya, yang di bawah bangau kecil. Paruh dia berwarna hitam, manakala yang atas sikit itu bangau besar. Di ruang kita sini nak cerita. Kuning. Bagus. Ni bangang. Baik, di belakang kita ada bot yang sedang membawa kayu bakau nak hantar ke Penang Arang. Mana? Ni dah balik dah. Oh, tu je tu. Dan di sebelah kanan saya boleh dengar bunyi burung enggak. Mana? Okey, kita akan biarkan bot kayu bakau tu potong Kita ada monyet. Dan kita sedang masuk kampung Melayu. Di sebelah kiri kita ni kampung Melayu. Nama kampung ni kampung Menteri. Merujuk kepada seorang pembesar Melayu bernama Ngah Ibrahim. Gelaran dia Tengku Menteri Ngah Ibrahim. Okey, ambil gambar kayu bakau tu. Pokok-pokok tu mesti berusia 30 tahun baru boleh ditebang. Kalau dah 60 tahun tak boleh, tapi terlalu besar. Besar kan? Boleh sesuai. Bangau besar di sebelah kiri anda, di atas kayu tu. Bangau besar dan bangau kecil di sebelah kanan. Yang terpokok dia. Kijek budak. Makjah. Ini bot-bot makjah je lah. Makjah yang company. Tempat itu makan. Adik kawan aku, nampak tak? Kak tu ada kawan aku kat atas tembok. Aduh. Batu-batu. Mana? Batu. Aduh. Bunyi ni. Weh, agak sibuk sikit jalan di sini. Ini kayu panjang ni untuk tangkap apa? Udang. Selamat. Cikgu nak jual. Cikgu yang jual. Cikgu nak jual dia pun jual. Kita jadi belakang Depan. Cikgu nak jual blok cikgu. Dia pun kuat. Kenapa banyak burung bangau di sini? Sebab ikan kecil. Betul, nelayan.
nelayan akan buang ikan-ikan kecil yang dia tak nak tu. Jadi dia tunggu tu dapat ikan tu, dia basuh ikan tu. Oh, dia akan telan. ikan. Ada macam banyak. Okey, cuba tengok dekat pokok-pokok tu ada bola warna Oh, kuning, lama. jatuh. Baru. Ada tempat tangkap ketam di bawah dia tu. Ketam. Dalam air. Ketam. Ni dekat kayu ni ada bola putih ni. Dia tahu. So di bawah tu ada perancap ketam. Pitu. Ya, setengah orang panggil pintus, setengah orang panggil kampul. Tempat kita bangunan yang zinc putih tu, itu ialah kilang kayu. Itu buat barang ada masa 40 hari. Senyum. Duduk dah di gas tu tahan. Betul. Awak dah nampak biar awak lah tadi. Nampak jawab. Tak nampak. Nampak. Style kami nampak. Kawan kau. Dia kau. Tuh. Ada bakal. Kau mesti nak tengok kat sini kan? Tunggu ni. Nak tukar tempat kan? Tengok. Ha. Ada pandai kan? Ada pandai kan?